chapter 2 je. Chapter 1 di mana? Ada. Ni. Dekat sebelah dia. Oh, dah sudah. Oh, sekarang ni sudah. Jangan mati awal je guys. Tak. Tak jadi. Tak jadi. This is special edition from Anas. Masalah dia ada 3 nyawa je. It's a crush. Slow lah. Oh, mana chef ni? Neapolitan ke? Dengar. Kena dengar apa dia kata. Kenapa tak ada suara kat Tak ada, sini? memang tak ada. Oh. Memang tak ada. Halo semua orang. Kita Tiga akan air masak. Kita nak lari macam mana weh? Boleh lari sekarang ke? Tak ada lagi. Buat atas dulu nak lari saja. Buat 4 course meal. Ujung tu baru dia ten. The last Okay. course is you. The first course we going to. Wah, ada padi. Rice and nori. Elak tau daripada janitor dia. Kena pastikan dia jauh, jangan dekat sangat. Nanti dia kejar. Pusing ni. Lepas. Macam ni ambil nasi. Pusing tak tahu mana. Tekan nama, dia akan keluar get the rice. Nah, tekan ni. Tak tahu tekan. Okay, kita tengah on the way ke belah kiri. Dan dia lepas ikan. Saya nak buat apa dengan nasi ni weh? Letak kat pinggan. Ha? Oh, Letak pinggan, lepas tu hantar kat tengah-tengah. dah hantar dah. Macam mana nak buat ni? Weh, macam mana? Ingredient ni pula. Macam mana nak masak? Masuk! Tekan! Ada tempat periuk. Nasi kalau letak kat periuk, siapa yang kena kejar tu? Weh, aku kat mana? Patutlah tempat lain bodoh. Kita kat sini dia. Ada kita sendiri lah. Kacau lah. Guys, saya tak jumpa keripik pisang. Mawi? Bisa? Sorry. Sabar. Nori tadi dalam rice juga yang tempat. Oh. Sebelah. Mana Nori? Tu sini ha. Plate the fruit. Letak atas dulu, lepas tu hantar. Macam mana tu nasi je? Tengah pinggan, angkat tu. Grab. Di mana kau hantar pinggan? Nasi kan? Masuk hantar ke mana? Hantar. Oh. Kau pergi hantar pun dah kenapa? Okey lah. Oh, ingredient. Ingredient ni apa? Seaweed kan weh? Ikan nasi. Tekan nasi juga tadi. Tempat. Pergi langkah semua. Tidak apa weh? Ini ikut hidayah. Jadi tak? Dia pusing kat belakang. Mana kau nampak ke? Aku mengagak je. Okay, dia nasi. Dia boleh lalu, tengah nak on the way lalu depan. Bongok. Bodoh. Sabar lagi Ni, cepat. Ni. Ada kau penat. Weh, aku ni tak boleh lah. Dia tak nak mati. Tak lagi. Bodoh. Dia tak boleh masuk kat tempat ni kan? Penat weh. Penat lah Tempat aku tu ni. Ya, pak kawan tu kan? Ya. Ha. Masak nori. Penat ni. Sampainya dia. 5 minit gila. Dah. Lepas tu kena letak. In the plate, susu tengah tu. Okay. Lepas tu ambil. Go. Plate, dia dining time. Jom. Betul, menang. Jom pergi. Macam ni je. Ambil apa ni? Weh, Teha tak boleh duduk sebelah aku. Hilang kena telinga. Sekarang ni dengar aku dengar ni. Macam mana nak buat sushi je tak? Nasi kiri. Letak dia satu pinggan. Dia akan Tadi tu. Dah Mana tu dia? Lurus lah, lurus. Lepas tu belok. Belok. Tunggu lagi. Dekat belah sana. Sampai ni. Oh, lalu jadi. Nasi wit. Sabar Teha. Tengah lalu kat depan ni. Dia ada lambang merah lah kalau dia. Weh, tak boleh ambil dua-dua Boleh, limit boleh ambil 2 je. Ini satu. Mana kau? Kau aku je keluar. Cepat. Alamak, lagi sekali. Kenapa tak boleh? Sakit kepala aku main benda ni. Sakit kepala sebab apa? Sebab Teha jerit kat telinga aku. Kau siap ke? Dah. Tapi lagi 2 je dah. Sebelah habis Weh, kau macam mana siap. tak? Dining. Saya Kena buat lagi satu ke? Ya. Juga kau tengok kenapa? Sebab ada lagi 2 orang yang tengah cuba siapkan ni makanan. Nasi wit. Sebab tinggal lagi 2 je. Sekejap. Mana dia? Macam berani. Dia main sogok aku rasa. Dah tak payah buat. Dia salah. Alah. Tasha ni. Apa? Step. Tapi lagi banyak kau buat, duit kau dapat banyak lagi. First menang tu. Mana kau ni? Tu buat 3. Siapa? Mana Tasha? Tu buat 4. Benda tu. Aku pun buat 4. Tak mahu dia halang aku tak ni. Mantap Chai. Apa? Dia anak kau? Ha? Jangan beralasan. Jalan. Hello, we are the night keeper. Masa ni ada lari weh. Loh, apa lagi ni? Dari saja. Dah sini dulu. Sini tak ada. Weh, sini. In the middle of the night. Yes, yo. Aduh, ada ikan pula dah kena mancing ke? Ikan dia biasanya orang banyak mancing ni. Oscar Alah. tangkap. Oscar? Nama sotong yang menjaga kawasan tak adalah Oscar. Aku tengok macam ni kenapa? Tak ada rasa pun. Tak ada apa. Kita tangkap tuna ke Simon? Kau tinggal tengok dia suruh ambil aku. Okey. Tengok dekat Jangan dia bagi jangan tu air je lah. Okey, mana jangan, fokus? jangan sentuh air tau, walaupun sikit. Bahasa. Weh, dia ada sebab dia letak aku. Nasi dengan ikan. Wow. Pergi belah sini. Nasi dengan ikan. Okay. One ingredient is good. And then Ya, kau kat mana? Jangan tinggal aku, bodoh. Aku makan nasi.
Mana dia Eh, ikan? ni kat mana? Kau posisi sebelah tu tak hilang ni, Ani. Bocah. Oh, ada orang. Weh, kat mana Sasha? Oh ni ikan. Ikan. Banyak ikan. Jaja kena Sasha! kena ni Aku nak pergi kat mana? Aku nak pergi mana kau? Aku nak pergi rumah. Atas sana, kat atas tadi bunyi. Naik atas. Belakang patah balik. Belakang kau dia. Belakang aku dia. Janitor on the way. Tu dia. Bukan tu ikan. Aku duduk kat sini dulu. Kau takut? Mestinya sengit. Kau jangan dulu lama-lama. Boleh macam mana ni? Masa ada. Dah mana ni? Teruskan berpusing je. Tempat je. Dia jauh. Weh, aku kat mana? Dari ah, naik ah. Belok je kan. Kau dah dapat balik kan? Tak tahulah kenapa dini pergi situ. Bodoh lah. Dini, kenapa kau ambil tu? Kau kan ikan. Sabar. Oh lah bodoh lah. Tak apa, letak je dekat kau punya. Ikan kat mana weh? Dah lagi jalan. Straight saja. Tadi kau lalu tau. Sini. Straight je. Yang kau pergi sini. Tapi nak ikan yang mana? Yang mana satu weh? Ikan. Tengok je ni ikan aku. Gambar tu. Tapi tuna. Ha. Oh. Tuna. Jangan lupa masa. Bahasa dia. Cat, grab macam-macam. Macam-macam kau grab lain benda. Kau kena grab juga macam tu. Oh, cakap lah. Tak boleh cakap pun. Sama je. Dia dapat Oscar dah tangkap aku. Dia touch the water. So kau tak sesuatu. Macam mana nak angkat ikan tu? Cara yang sama kau angkat nasi, kau angkat nori tadi. Okey. Cop. Ada Oscar. Lepas tu aku nak macam mana? Kalau platform tak merah boleh lompat lagi. Platform merah jangan lompat. Kita dapat. Bodoh. Apa benda dulu? Ya, boleh tak main game lain je? Serabut lah. Tadi ada tanda merah lah kalau sebelum dia datang. Bukan. Ini bukan tanda merah ni. Ini dia lompat. Dia lompat ke mana? Lompat ke Lain. Dia dah. Ke platform tu jatuh kau pergi. Astaga. Ada kat belakang aku. Nak tak tahu lah. Dia mati. Jaja mati depan mata saya terkejap. Tak, aku malah jalan tak Oh tahu. kau lah ni buat dia jalan ke depan. Ikan. Okey. Tengok Tengok Ni Mega. Sabar. Sekejap. Mana Nathan ni? Oh ni dia salmon. Okey. Tak nampak platform Oh, ni? sabar. Sabar. Okey, boleh lompat. Itu. Oh, stop. Okey, boleh lompat. Dekat ni. Okey. Oh okey. Dia. Okey, jalan. Okey. Aku. Bodoh lah teh ha. Okey, sana. Jaja, kenapa kau punya platform lain sangat Sini. Apa beli? Ni kau masuk tu kau banyak-banyak kitchen tadi tu beli skin. Oh, biasanya ada Daripada skin. duit lah. Lepas tu sini lagi. Robak. Bukan robak. Duit yang kau dapat cepat main. Nampak je dia potong ikan weh. Sebab tu biasanya kalau kau biasa main, sementara tunggu dia potong, sementara tunggu dia masak nasi apa semua, kau boleh pergi ambil barang lagi. Supaya senang kerja. Okey dah. Dia. Bodoh RM25 dapat. Dia orang depan. Bongok lah. Mati tak? Mati lah. Ini bagi dia pergi dulu. Kejap ni. Cepat ni. Ni. Bau. Ikan, seaweed. Nasi. Nori nak. Nori ambil. Nori dia nak Nori lah bodoh. Oh dia. Tiga barang lah ngok. Sabar, aku nak bangun dua je dulu. Weh, tak boleh bangun. Boleh dua. Bodoh lah benda ni. Lompat je ni. Sabar, kau ingat aku tak lupa, aku ni gemuk tau. Dalam game kau urus. Bukan. Nak pergi tak barang tu. Yelah, kat mana? Sini. Lurus. Okey, Sini. sini. Aku kira kenapa? Sekarang berlaku. Aduh, bodoh. Tasha ni baru dia mati. Aku nampak. Stop! Tembak tu je buat panik. Lari ni. Dah mati dah dia ni. Ketiga kali kau mati. Kita tengok je lah. Jom kita tengok dia orang. Tak ada air. Panas. Ayah. Asalah. Mati. Lobby. Gua tolong tak boleh tengok. Kita dua je kan? Dia kan nak tengok dia. Astagfirullahaladzim. Lagi satu Syah. Okey, saya cuba sekejap. Lambatnya lah. Second course Sada. Kemudian. Yang lain akan hidup aja. Tak. Ini nama. Okey, kita sekarang pergi. Ui, dia dekat situ. Okey. Dia kat sebelah mana? Ni hantu. Dia kat sini ni hantu. Ah, benda. Hantu Sasha kat vegetable ni hantu. Weh, avocado nombor 1 tau. Okey. Tapi kalau dah rotate nanti avocado hanya nombor 2. Jadi kau tengok map dekat rotation tu. Memang. Kau punya barang kat mana? Dia jadi ulat kat dalam. Nombor 1. Avocado nombor 1. Kiranya kan hantu ni dia tak boleh masuk dalam Tak boleh. party tu. Dia hanya kat hallway je. Nombor 1 water. Kau dah kata tempat dia kat hallway je. Okey, betul. Kau nak ambil carrot, kau tengok carrot sebelum apa. Jadi aku dah kata tadi avocado belah mana. Dah ambil dah avocado. Mana dia ni? Macam ni. Astaga. Dia dah mati. Dia Mak tengok berenang lah.
Dia rasa macam nak bel balik. Dia asal dia minyak ni melambatkan. Ya, ada minyak tu. Mampus. Pada kena elak. Ni nak potong mana ni? Avocado dekat tempat ikan juga. Oh lah, lambat lagi tu. Jadi kau kena letak dulu. Boleh letak ada kat tempat papan tu, boleh letak kosong. Oh. Itu biasa kalau macam ni. Kita Kalau ambil. angkat sayur, kau angkat dengan nasi ataupun waru. Sebab dia bukan benda yang sama. Misi carrot. Saya ambil avocado. Kena ambil semula. Kau perlukan carrot ke? Perlukan avocado. Alamak. Kena ambil semua lah. Aduh. Avocado carrot tu kat mana? Dekat sayuran juga, tapi tak tahu belah mana. Alamak, macam mana ni? Ini nak macam ni ni. Buka satu tempat. Lepas tu tengok carrot kau selepas satu. Carrot. Alamak, saya rasa kekalan ni Haji. Tak apa, kita try je. Nak bukan apa? Nak tu. Bukan sebab masa. Tu lah, sakit. Kalau kau Sebab tu salah tadi ambil avocado. tak akan bagi masa lebih. Itulah tu. Tapi tak boleh, jangan ketiga. Kalau tak sempat je dah. Tak apa. Tak apa. Oh, yang ni. Selamat bahan dah ada. Lagi satu. Kau tahu apa? Dia tu. Oh, dia walaupun tak cukup tu. Dia kalau kurang orang, kurang lah. Oh, dia tu. Dia komplit. Tapi tahu aku, untuk yang last ni, korang memang kena buat dulu. Dan itu, kau kena ikut aku lah kapan. Kamu lagi payah kan. Ni bukan yang last kan, ni kedua last. Itu susah sikit ni sebab dia lalat. Kau kena elak dalam tu. Ini boleh tu aku elak. Tapi aku jumpa cara untuk aku, yang aku lalat ni, aku kena pandang bawah je. Tapi kau kalau tak like, kau boleh pergi pandang depan. Betul lah. Tapi ni nanti minyak tadi ada satu kan. Ni minyak dah ada dua. Tak apa. Jadi kena elak. Kadang-kadang boleh elak tepi. Kalau dia lebih minyak Sama lebih. hantu dia tak kerja cepat tau. Cuba lari cepat dulu. Tapi dalam henti ni Dia tak ada. boleh silap. Oh dah. Wish. Lalat. Sekejap bagi dia depan tu, baru kita elak. So benda tu kat belakang. Dari mana? Tengok-tengok minyak. Kat sini. Kat sini. Kau nak pergi ke sini? Ikut belakang ni. Dia kau rotate Dia makan roti letak kamu. Sing-sing. Ni kan? Sikit bawah ni. Sekejap. Kan? Jadi Dan jauh sikit. Jalan. Okay, stop. Dia boleh tu jalan. Ni pergi dekat mesin ni. Tekan pull. Terus ambil dua. Tengah tak main batu balik ni. Mana? Tunggu sekejap tengah buat. Ni lah proses dia. Okay, ni proses nak buat. Berapa benda tu? Dia nak buat apa? Proses telur. Dia nak buat telur. Macam telur. Tadi bulat-bulat tadi daripada telur. Telur lalat tu. Bukan telur lalat. Telur binatang yang berulang. Inilah yang membuatkan mangsa-mangsa tu. Nanti ambil barang ganti. Kena dah siap. Lepas tu kita kena dia tu. Tu memang tak kurang buat dulu. Memang tak balik. Okey dah. Dan saya benci sekali. Kenapa dia ada kat belakang? Ada. Saya jadi dia. Dah tak balik tu. Ya. Kot. Tapi aku rasa masa kau reset balik kot. Betul tak? 6 minit. Reset balik. Tak apalah, kita Kita try. kena buat balik. Tolong kau tu. Sikit lagi. Macam tadi tu. Dia ambil sampel daripada tanah tadi. Dia menjadikan telur. Kalau bila kau buat benda tu, dia ambil masa juga. Jadi kau kena terkejar sikit nak buat yang first punya course ni. Kat mana? Letak je kat dua pinggan. Okay. So, avocado. Avocado Mexico. Tadi carrot first. Tak tahu asli carrot dah second kot. Nampak gayanya macam saya kena buat lagi satu. Dah lah, memang minimum kau kena buat dua. Okay, mari kita tengok Weh, dah lagi final tadi. course. Apa? Ya. Lagi mana? Dini, kena tengok Dini. Ada lagi mana?
Kau sebabkan kitchen kau belah sini, kau akan lari belah kanan je. Last course. Adalah dia. Dia di sini. Nanti dia. Second floor. Exit kau akan ada kat ni. Kau kena masuk lift ni sebelum tutup lift ni. Tapi jauh boleh kata pusing-pusing. Lepas tu kau tak boleh salah sikit. Macam kuliah tu orang rasa. Sebab aku tengok Sebab dia cuma 1 minit kau kena sampai. Kau memang akan lari ke kanan tapi akan ada minyak tau. Bila belok kanan, keluar je straight kan. Belok kanan, minyak. Lepas tu mungkin ada minyak satu lagi. Lepas tu kau akan lalu tengah-tengah Kita dekat sama lori. dia. Nasi dengan lori tu keluar belah Kita ni. sama dia. Situ dengan dia orang Ni. cerita. Eh, Nanti akan tunjukkan telur haiwan mana baca tu. tu. Oh tu kita tak tahu tu. Mana? Tak dengar. Oh, Kita buat dulu. wow. Tadang! Yo. Itulah ikan ni. Oi, ini pada lagi fishing ni ikan. Ha. Ikan secret ni. Banyak tak hasil ikan dia. Kita ambil telur ikan je ni. Kalau kau pergi kat tepi ni, kau buat apa? Kalau kau nak Kesian lah guys, patutnya marah telur dia. naik lah. Tengok dia buat proses. Besar dia. Ya Allah, kesiannya dia. Kita sanitizing dulu telur ni. Betul? Lepas tu kita apa ni? Ni lah Oh, packaging. Okay, baru package kedai. Okay, kita ni. Okay, macam mana jauh? Tengok tu ni. Apa egg tu special? Apa buat dia? Buat. Jadi dekat orang yang makan yang guna liquid hitam juga. Telur tu punya liquid. Tengok apa jadi. Sedap. Ada side effect. Oi. Oh, hantu-hantu tu semua orang lah. Lah. Kalau Maggie Fish ni ikan secret dekat bahagian deep. Ini aku ingat side kiri. Lepas tu lompat ke kanan. Kanan. Lompat ke kiri. Lompat, lepas tu settle. Buat je macam tadi. Aku tahu. Aduh, gila. Sebab ini. Jadi, kan dua nyawa kan ni? Ni tak apa. Ni. Mana? Itu si Kimura tadi, bentuk asal dia sebagai monster di daerah Penajam. Malah hang ah. Bocah lagi murah ni. Ready? Ready? Ah, tengok dia kamera. Tak ada. Kamera kau lekas strip macam tu. Oh, sudah mati Dah juga. mati dah. Sayang lah, hampir-hampir dia sikit. Kita sikit terakhir lah. Saya tak tahu pula kamera dia macam tu, guys. Kamera dia strip macam tu. Ah, tak apalah. Return to lobby. Thank you.